di luar mungkin ada bahan-bahan yang membuatkan seseorang individu itu tidak boleh mengguna, tetapi Nutri Coffee anda boleh guna. Anda boleh dapatkan, orang kata anda boleh merasai perbezaan Nutri Coffee dengan kopi-kopi yang berada di luar. Dan pada sesama juga dia anti keradangan dan mengawal gula dalam darah. Ini yang menarik. Ini yang best. Sebab kebanyakan kopi yang berada di luar, dia akan meningkatkan ataupun dia menghadkan bacaan gula ataupun gula dalam darah kita. Sebab itu, sesetengah individu yang mengalami masalah diabetes ataupun kecil manis tidak dibenarkan mengambil kopi, terutamanya kopi 3 in 1 ni. Kerana apa? Kerana di dalam kopi yang ada di dalam pasaran yang 3 in 1 ni berkemungkinan atau kebanyakannya mempunyai gula yang tidak boleh diguna pakai oleh pesakit-pesakit diabetes. Dan di Nutri Coffee, untuk pengetahuan semua, pesakit-pesakit yang bermasalah seperti kecil manis ataupun kecil manis ataupun darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Kerana dia tidak menyerang jantung ataupun nadi. Ianya boleh diguna. Kenapa? Kenapa Nutri Coffee ni boleh diguna? Ini jawapannya. Pertama, dalam Nutri Coffee ini, kita telah memilih formulasi ataupun teknologi formulasi yang sangat-sangat menitik beratkan tentang kesihatan. Okey, menitik beratkan tentang kesihatan. Tenaga sudah pastinya dan imuniti harian. Maknanya, kopi ini boleh diminum dengan secara harian, okey, tengah harian tanpa ragu-ragu, tanpa was-was. Kerana apa? Kerana ini dia. Okey, 5 bahan utama yang ada di dalam kopi kita. Yang pertama, kalau kita tengok, okey, cendawan susu harimau. Kalau kita sebut saja cendawan susu harimau ni, dia adalah satu orang kata ingredient yang sangat mahal di pasaran, okey, sangat mahal di pasaran dan sangat-sangat orang kata terkenal dengan keistimewaan cendawan susu harimau ini. Okey, itu satu. Yang kedua, kita ada habatus sauda yang mana ini pun jarang kalau kita nak tahu jarang yang ada di dalam setiap kopi. Jarang kerana kalau tersalah acuan ataupun tersalah letak ianya akan menjadi seperti pahit ataupun macam tak best lah rasa dia. Okey, tapi alhamdulillah dengan Nutri Coffee kita dapat merasai satu kenikmatan yang satu kenikmatan dan rasa kopi tersebut sangatlah enak dan sedap. Diikuti dengan buah delima. Buah delima ni kalau kita tahu dia punya khasiat dia sangat tinggi, terutamanya kalau kita bercerita pasal buah delima, orang kebanyakan pasaran akan ingat iaitu antioksidan. Diikuti juga kita juga ada krema bukan tenusu. Krema bukan tenusu ini yang membentuk sesebuah produk itu yang bertukar menjadi orang kata mempunyai perisa seperti susu, tapi ianya bukan daripada tenusu daripada binatang-binatang sebagai contoh. Dan yang paling menarik iaitu gula nano, iaitu gula yang boleh digunakan di dalam masalah penyakit seperti kecil manis ataupun darah tinggi. Okey, kelima-lima bahan ini sangatlah pertama secara peribadi ianya sangatlah mahal kalau kita nak tahu. Okey, mahal daripada segi ingredient tersebut dan mahal daripada kualiti dia dan mahal daripada orang kata apa, rasa